adalah hasil kreativiti pekebun sekolah kami. Hai semua, ini adalah kebun mini sekolah kami. Kita ada pokok cili, pokok terong dan pokok bendi. Hasil tanaman ini akan diberikan kepada warga sekolah dan warga setempat. Hai. Ini adalah motor daripada tayar terpakai. Ia menjadi motor hiasan di sekolah kami. Kayu ini diukir oleh Cik Karim pekebun sekolah kami. Kayu ini sangat unik dan cantik. Sekolah kami telah mengadakan kempen sekolah dalam taman. Ini adalah antara pokok hiasan yang terdapat di sekolah kami. Hai, ini adalah sudut kelestarian kami. Ini adalah jam, tapi diperbuat daripada tayar terpakai. Dan ini ialah hiasan diperbuat daripada sudu plastik. Dan ia ialah diperbuat daripada botol plastik. Ini adalah siput diperbuat daripada tayar terpakai. Bye, sampai jumpa lagi.